Esok tarikh 28 hari bulan November 2025. Seperti ramai yang sedia maklum, esok adalah hari terakhir untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Bukan bermakna esok akan dibayar pembayaran fasa pertama STR 2026, tapi esok adalah hari terakhir untuk anda melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya, terutama sekali yang terkait dengan kemas kini bagi memastikan anda layak untuk terima bayaran fasa pertama STR 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hairwan AB. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi dan dah banyak kali sebenarnya Imin ingatkan sebelum ini, 28 hari bulan November adalah hari akhir untuk anda kemas kini, mohon dan sebagainya untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Jangan keliru, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi juga, bukannya esok dibayar pembayaran fasa pertama STR 2026, tetapi esok adalah hari terakhir untuk anda melakukan perkara-perkara yang sewajarnya bagi memastikan anda layak untuk terima bayaran fasa pertama STR 2026. Yang terkait dengan kemas kini ni sebenarnya Amin dah tak nak ulang lagi kerana dah banyak kali diulang, tapi masih ramai juga yang meninggalkan komen bertanyakan itu, ini, yang jawapannya dah pun diberitahu banyak kali dalam setiap video admin sebelum ini. Bagi mereka yang 3 tahun berturut-turut tak kemas kini, Amin ulang sekali lagi, yang dah 3 tahun berturut-turut tak kemas kini, 3 tahun ni dikira macam mana? Okay, bagi mereka, untuk memudahkan anda faham, bagi mereka yang tak pernah kemas kini STR 2023, tak pernah kemas kini STR 2024, tak pernah kemas kini STR 2025. Bermakna 3 tahun ni anda tak kemas kini langsung, anda tunggu bayaran saja, anda tak pernah lakukan apa-apa pun terhadap maklumat dalam STR anda itu. Jadi sekarang ini dah jatuh wajib anda perlu untuk mengemas kini bagi memastikan anda dipertimbangkan untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Okey, bagi mereka kategori warga emas, anda sebenarnya bolehlah diperkatakan dikecualikan kerana anda memang kebiasaannya tiada apa-apa perubahan. Jadi tak perlu risau bagi warga emas, anda boleh tunggu saja, tak perlu mengemas kini pun tak apa. Tapi kalau nak kemas kini pun boleh, sebagai contoh mungkin ada perubahan daripada segi alamat, nombor telefon yang anda risau. Kalau katakanlah pihak lembaga asal dalam negeri nak hantar surat dan sebagainya, jadi anda boleh juga mengemas kini, tak menjadi masalah. Kalau tak kemas kini pun tak apa kalau untuk warga emas ini. Selain daripada itu, anda bolehlah diperkatakan jatuh wajib untuk mengemas kini, dan ini termasuk juga untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun walaupun tiada STR 2026 untuk anda. Tapi harus diingatkan, anda ada SARA 2026 yang akan dinilai, yang mana penilaian kelayakan itu akan bergantung terhadap maklumat STR 2026 anda. Walaupun anda tak layak STR 2026, tapi kelayakan untuk SARA 2026 itu bergantung kepada informasi data STR anda. Ada juga kategori bujang yang melihat meninggalkan komen merajuk mengatakan bahawa tak terima STR, kenapa perlu kemas kini. Yang ini tak boleh nak kata apa-apa kalau anda mengambil keputusan tak nak kemas kini walaupun dah 3 tahun tak mengemas kini ni. Kalau nanti anda tak layak untuk SARA 2026, jangan salahkan admin kerana admin dah ingatkan banyak kali anda perlu mengemas kini kalau dah 3 tahun tak pernah mengemas kini. Jadi kepada mereka yang mungkin pernah mengemas kini antara 3 STR ini, mungkin STR 2023 kemas kini, ataupun mungkin STR 2024 pernah kemas kini, ataupun mungkin STR 2025 pernah kemas kini, anda tak perlu risau, tunggu sahaja sehingga kelayakan ataupun kelulusan dikeluarkan. Kalau masih ada yang perlu dikemas kini, boleh lakukan, tak menjadi masalah. Jadi selepas tarikh esok, selepas tarikh 28 hari bulan November, apa yang akan berlaku? Okay, kalau anda lihat sekarang ini dalam My STR anda, status kelulusan ataupun status permohonan semasa untuk STR anda itu adalah permohonan diterima. Jadi selepas tarikh 28 hari bulan November, status permohonan diterima itu akan berubah menjadi dalam proses, yang mana pihak lembaga asal dalam negeri selepas tarikh 28 hari bulan November akan semak informasi data anda dalam platform STR itu untuk mereka nilai kelayakan sama ada anda memenuhi kriteria-kriteria yang telah pun ditetapkan ataupun tidak
untuk diluluskan STR 2026, terutama sekali untuk pembayaran fasa pertama. Dan harus diingatkan, pembayaran fasa pertama ini boleh jadi, ingat boleh jadi, akan berlaku pada bulan Januari, bermakna sekitar 1 bulan lebih saja lagi bakal berlakunya pembayaran pertama untuk STR 2026. Jadi sangat-sangat penting untuk anda memastikan data informasi anda itu adalah up to date supaya penilaian kelulusan itu adalah berdasarkan data yang terbaru, dan kategori kelulusan itu nanti akan menggambarkan situasi anda yang terkini. Sebagai contoh, kalau dah berkahwin, mungkin tahun sebelum ini tak berkahwin lagi, bujang, tapi sekarang ini dah berkahwin. Jadi untuk STR 2026 nanti, terutama untuk pembayaran fasa pertama, anda akan layak untuk terima atas kategori isi rumah. Yang mana kalau anda masih lagi dikategorikan sebagai bujang, tiada STR 2026 untuk anda. Jadi sangat-sangat penting sebenarnya untuk mengemas kini ini. Sekarang ini masih lagi ada masa sehari lebih untuk anda melakukan kemas kini. Boleh dilakukan secara dalam talian di bantuantunai.hasil.gov.my. Perlu log masuk ke dalam My STR anda itu, ataupun anda boleh juga berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.